Fuh, lama. Okay, ni style. Ini style. Kid pun tak pernah dapat gambar yang style macam ni. Captain Jambam ni pula yang dapat gambar yang style macam ni. To me, my treasure. Lama style gila. Weh, style gila. Fuh, kau tu nampak. Kita boleh nampak daripada jauh. Semua barang-barang dia tengah sedut. Menarik. Dalam masa yang sama, tak menarik juga. Sebab aku tak minat dengan Captain John ni, sumpah. Dalam banyak-banyak Rocks Pirate ni, Captain John ni lah aku boleh menyampah sekali. Yang geram je, kita tak nampak pun dia guna kuasa dia tu untuk berlawan. Dalam kita nampak dia guna kuasa dia ni untuk rampas harta orang lain. Siup tu. But at least panel dia smart gila lah. Aku tak boleh nafikan lah. Smart gila. Dia tarik barang-barang semua. Okay, dia nice lah. John, that snake. Oh, ni siapa ni? Apa nak buat? Oh, dia nak serang siapa nama? Apa nama mamat ni? Aku lupa. So dia nak serang Captain John. Dia main jentik-jentik je weh. Nampak tu? Sky Snake Red Cannon. Flick satu, boom. Keluar shockwave. Boom ke boom. Oh, satu letup bayar. Woi. Kau tengok Captain John. Betul cakap aku, Captain John bam. Satu hit KO member. Meletup punya besar. Weh, tapi dia ni kuasa apa benda ni? Wait, ni kuasa tak hidung. Ni kuasa tai hidung tu ke? Yang aku ingat yang ada benda-benda meletup ni selalunya tai hidung. Kecuali ada seorang lagi mamat yang dekat Dressrosa tu lah. Tapi yang betul-betul aku takkan lupa seumur hidup aku sebagai peminat One Piece, tai hidung. Ya Allah. Ni pun nampak macam hitam-hitam kat aku. Yang penting Captain John dah pingsan, dah kiok kat situ, meletup, boom. Barang-barang semua terpelanting, dragon terpelanting dan ada satu peti warna hitam terpelanting berdekatan dia. Itulah dia petinya. Itulah dia petinya yang pastinya ada kuasa Devil Fruit untuk dragon dan juga yang akan diswap dengan Baby Shanks. Come on lah, aku nak jumpa pula. Aku nak tengok kuasa dragon. Let's go kuasa dragon, let's go. Pergi ke Gap. So dia nak serang Satan. So kru-kru lain semua risau macam, tak boleh Vice Admiral, tak boleh. Itu kita punya ketua kan. Tapi Gap selama je. It looks like a pest to me. Macam ini macam serangga perosak kan. Memang aku nak kena piak lain sekali. Lepas tu kita nampak Kaido kat sini yang tengah tengok Rocks tengah lawan dengan Emu Satan. Save some for me, Rocks. Whitebeard dengan Kaido tengah tengok Zebek lawan. Mungkin diorang cuba nak masuk tapi tak tahu kat mana. Macam alamak, apa benda ni kan. Aku nak join macam mana ni kan. Lepas tu dalam masa sama suara kedengaran daripada jauh. Kaido, you damn brat. Big Mom datang naik Zeus dengan pegang pedang ni macam nak buat Kamosari. Dengan kilat-kilat kat belakang tu kita nampak member marah gila tu. I'll kill you, kata Big Mom. Lepas tu Kaido guna kuasa dia. You jealous? Check this out. Kau ajar lah Kaido kan. Jealous ke? Serang. Si Whitebeard ni pun macam nak serang juga. Cuma aku tak tahu Whitebeard nak serang siapa. Kita nampak ekor-ekor haki kat situ. Dalam kejap, aku tengah risau ni dengan next page ni. Tiba-tiba semua orang nak buat kuasa. Kau tengok. So Big Mom nak buat teknik dia. Kaido pun tengah buat teknik dia. Whitebeard pun tak kenapa tiba-tiba nak buat teknik dia. Zebek tengah menjerit. Nak buat teknik dia juga. Roger pun dah ready. This is my catch, Gap. Kan? Gap pula ni yang sebenarnya aku nampak Galaxy weh. Dia nak buat Galaxy Impact ke apa? Itu dia weh. Oh my. Wow. Gap dengan dia punya Galaxy Impact. Boom. Roger dengan dia punya Kamosari Divine Departure. Boom. Zebek dengan teknik benda ni Pandemonium of the Abyss. Macam tu. Whitebeard Shattering Void. Boom. Ikoku Sovereignty. Memang Big Mom punya teknik. Boom. Kaido pula guna Dragon Burst something lah agaknya. Boom. Bapak smart gila panel ni guys. Korang tahu tak berapa lama kita tak dapat panel full macam ni. Bapak lah. And kita dapat tengok satu panel serangan semua watak-watak yang gila babeng punya power. King of Pirate ada kat sini. The original pirate yang paling powerful iaitu Zebek pun ada kat sini. Kita ada Hero Marine Gap kat situ. Kita ada Kaido Yonko, Whitebeard Yonko, Big Mom Yonko. Semua serang serentak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 serangan serentak pergi dekat Emu. Apa jadi dekat Emu? Boom. Pecah. Kita tahu semua ni memang ada King Haki. Semua ni ada King Haki. Cuma tak tahu diorang guna atau tidak lah kan. Tapi kemungkinan besar lah. Oh, kita kembali semula ke Dragon. Bukan. Dia dah bukan peluk baby. Dia peluk benda lain. Mana baby? Oh, tu dah Shanks. Where did he go? Go gaga. Go gaga. Sorry. Aku pula annoying. So dia nampak harta. Jangan cakap aku ni masuk sendiri harta karun tu. Member panjat masuk, tutup sendiri. Alah, memang siut betul lah. Peti tu pula memang dah terplay out macam ni.
So dipanjat sini, lepas tu pap, jatuh tertutup. Tu je. Oh dah, aku nak tengok Devil Fruit Dragon. Tak dapat cerita dia. Tak dapat Dragon Fruit. Tak dapat Dragon Fruit pula lah. Tak dapat kita tengok Devil Fruit Dragon. Aduh, dah ni betul lah. Dah cantik dah tu. Dah planning jumpa peti, oh ada Devil Fruit, makan, letak Shanks, lepas tu dapat kuasa angin ke, jadi kau jadi burung terbang, Thunderbird, whatever it is tu, terbang lari belah. Come on lah dah. Nah, kau tengok Imu, member dah hancur dah tadi. Tapi hancur tu bayang-bayang dia je. Hancur ke tak hancur ke, member boleh kata boleh ni, apa ni, boleh regenerate. Tapi ni serangan King Haki. King Haki lah yang selama ni yang mencederakan orang. King Haki lah selama ni yang boleh memperlahankan regeneration dorang. King Haki lah yang selama ni boleh halang regeneration dorang. Ni apa cerita ni? Dah ada 6 orang. 6 orang bagi hentak dengan King Haki. Lalah Imu tak jadi apa. Bapak lah Imu ni. There they are, far away in the forest. Far away in the forest running. Dia cakap pasal siapa ni? And kenapa dia macam makin lama makin tinggi? Kau nak tinggi mana lagi? Tadi aku rasa dia dah tinggi menara KL Tower dah. Ini nak jadi menara Dubai, menara PMP. Weh, makin lama makin tinggi weh. Tapi kenapa dia cakap there they are? Tu diorang jauh di hutan sana tengah berlari. Siapa ni? Dia cakap pasal siapa? Hey, don't tell me you're... Kenapa ni? Apa ni? A new branch of the Devi clan. Oh no, baru aku faham. Dia nampak family Zebek. Sebab tu lah Zebek panik kat situ. Aku ingatkan cerita pasal bini dengan anak dah habis. Sebab yelah, macam aku cakap last review kan, kita dah buat review sebelum ni, kita tahu Teach memang survive. Yelah, mungkin dia betul-betul sampai ke Lulisha, membesar kejap kat situ, lepas tu pindah tempat lain ke benda. Yelah, mungkin diorang kena hidup pindah randah lah kan. Tapi ni macam mana ni? Ni dah kena aim dengan Imu ni. Siup tu. Jangan cakap bini dia kena Omi reversi pula nanti kan. Zebek dah panik kat situ. Oh, Bapak laju. Imu cakap pasal anak bini dia. Member datang, lompat, zap, pak. Bagi 3 slice. Marah dia. Stop it, what you trying to do? Kan, kau nak buat apa Imu kan? Lepas tu Gap nampak macam member Gap nampak member tengah cincang-cincang. Swoosh bunyi kan. Oh no, oh tidak, salah. Member bukan tengah main cincang-cincang. Member yang kena tikam. Oh Allah, it doesn't hurt or even itch. We know what it is. We all know what it is. Reversi confirm. Seperti apa kita expect selama ni untuk ending God Valley, Zebek akan bertukar jadi setan. So kita akan tengok semua orang lawan Zebek lepas ni, instead of lawan dengan Imu. It will not be Mu who acts, kan? Bukan Imu yang akan buat benda-benda ni. Dia akan pass benda tu dekat Zebek. Thou shall be the one to exterminate them. Go forth and slay your wife. Oh my god, no. Zebek macam, that's absurd. What are you talking about? Oh, kalau kita scroll bawah ni mesti dah berubah. Oh betul, Domi reversi. Not now. Di saat semua orang kat bawah tengah menonton, dan dia bertukar menjadi setan lah. Setan betul lah si Imu ni.